Hi, welcome back to my channel Dia Zati. So dah sekian lama, saya rasa berbulan-bulan tak buat vlog baru. So kali ni dan hari ni berapa bulan? 1 hari bulan Februari, saya memandangkan boleh cuti, dapat cuti last minute. Jadi saya follow family cuti di Thailand. Tapi kita akan pergi di daerah Satun dan Hat Yai kot rasanya. Last saya main Hat Yai bila? Rasanya 2019. So ni kita main dengan family ramai-ramai. Sebelum ni saya cuti dengan kawan-kawan je. So jom kita tengok apa tempat menarik selepas ni. Kita ambil lah. Jom. So sekarang semua berhenti makan breakfast. Hai. Parisha makan lagi. Kita pergi ke masuk ke Satun guna servis van Donizer. Ni ada 2 biji van. Satu van kat belakang. Belakang ke depan? So kita menghala ke mana ni sekarang ni? Satun kot rasanya. So ni keadaan dia. Ngantuk ni, kita bangun awal hari ni 4:30 pagi ni. Sebab nak siap-siap keluar main pada pasar. Jom balik. Tengok, inilah ustazah kita. Hari ni dia jadi PAI. Selalu Angah Pija lah. Yang Pija dia tak main, tak ikut. Pasport dia tak buat. So fotografer, videografer hari ni. Cuba biar airport tu je. Oh, biar hitam tak ada. Cakaplah apa nak apa? Kat mana? Cakaplah apa-apa. Okay, kita dah sampai dekat Satun. Pak Tam Station. Amni. Alah buang. Sebab buat duduk dalam tu. Baiklah nak buat. Parisha. Ada. Aduh, ya ada tu. Mana nenda ke? Okay, setelah 2 jam perjalanan dari Padang Besar tu, kita sampai dekat pantai ni. Nama apa? Dekat Satun. Kita sampai di Satun. Best tak tadi duduk dalam van? Best. Ada apa yang menarik? Dapat naik. Apa boleh karaoke ke? Ada karaoke. Dia ada. Ya. Tapi pantai dia kat sini dia tak berapa panas. Panas dia sejuk. Okay. Best lah. First time I ikut main Satun. Macam tak pernah nampak buaya ni. Ada buaya. Selfie kan? Nak ready ni. Kelawak. Okay, dah. Aku nak buat video ni je. Cuba main iPhone. Nak buat video. Sama aku tak pakai elok dia. Dia. So kita tadi dah kenyang makan, lepak-lepak dekat tepi pantai, apa nama tu, dia tulis Pak Tam tu. So sekarang kita main dekat area sini pula, di tepi jalan sebelum pergi ke hotel. Tengoklah dia punya kriuh nak ambil gambar pun. Eloknya perangai
So sekarang kami berada di pantai untuk ambil gambar. Tak tahulah gambar untuk apa lagi. Dah banyak gambar dah ni. Katanya ada ketam kat belakang tu. Ketam kau? Aku kaya kan? Mengantuk lah. Hotel tak sampai-sampai lagi, kami nak leno. Kami penat. Tahu tak? Tak cukup tidur malam tadi. Bye-bye. Ni lah ketam dia. Ketam ke tu? Oh lah, ketam. Macam ketam. Tak tahulah, penat lah ni. Nak vlog pun macam tak berapa nak ada. Kan, beratok. Susun. So, finally dah sampai hotel setelah berjam-jam. Tak tahulah hotel pun yang jauh sangat ambil ni dah. Berapa jam ni? Aku dah lena tadi, aku dah tak pasal. Sebab dia kawasan yang sama, tapi dia jauh juga. Gila, Aisyah dekat belakang. Atas bukit. Tak tahulah berjam-jam juga dah nak sampai hotel ni. Tadi dia pusing. Macam tu dia penasar. Dia nak ambil. Takut tadi nak ambil laju. So finally setelah berjam-jam dalam perjalanan tadi dan ada isu sikit pasal kita punya booking dekat kaunter, lega bah. Sekarang baru boleh check in. Memang penat gila sekarang ni. Akhirnya kita booking 4 bilik untuk berapa family lah? 3 ke 4 family. So ini dah bilik kami. Saya dengan anak-anak buah saya bersama kakak saya sebab abang ipar saya tidak mengikuti kerana kerja. So bilik ni quite nice. Check toilet dulu. Tak tahu. Toilet pun luas. Oh, toilet dia luas. Ni kita mahukan. Okey lah tu. Toilet. So dia bagi slipper semua, baju mandi semua ada. Bilik kita berlatar belakangkan sea view. Weh, double. Macam mana nak buka ni? Wah, the best part is dia punya balkoni memang sangat panjang ya. Suka macam ni, dia tak kecil. Oh, this is our sea view. Okay lah, feeling macam dekat Batu Peringgi Tanjung Bunga. So kita rehat dulu lah. So malam ni kita nak makan. Nice lah. So malam ni kita tadi dah check in hotel, rehat, mandi semua. Malam kita ni kelaparan. Kita lapar sangat. So tak tahu lah, hari ni makan banyak kali tau, tapi still rasa lapar. Kenapa? Sebab duduk dalam van kot, goyang-goyang turun naik bukit semua. So malam ni kita main makan dekat Papaya Mam Satun. Papaya. Tidak, air rabun. So I tak nampak. So let's go. So this is the restaurant recommended by the Papaya Mam staff hotel. Suasana di area satu ni, di kawasan ni dia agak macam tenang, damai, sunyi. Taklah sunyi tapi taklah sesak. tak sesak. I lost my vocabulary lah since I working. So jom masuk dalam. Wow, dia punya lighting dia. Lawan nak mampus kan? Mampus ke tak? Mampus. Dah. Ikan begitu lah. Lepas lagi main. Patutlah ingat. Suka joget di pinggir jalan. Sana dah
Macam ni. sedang breakfast. Sini kau. Tumpah. Makanan Ni siap. tengok tak betul. Ada laksa siap. Macam ni. Laksa siap. Makan kuah makcik masak. Yang sana lain-lain. Kuah agak kacau bilau ya waktu breakfast macam ni. Sedap Baris. Tapi hang makan telur nasi dengan nasi putih je. Laksa siam. Nasi Rabu pun ada lah bahan-bahan dia. Kita sekarang berada di Parkborough Viewpoint. Panas-panas untuk masuk. Hello. Selamat kembali. Pak marah. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, kita makan tengah hari pula dekat sini. Tapi tak tahu pun nama dia, tak arti baca. Udung pun dah serabai dah sebab terlena dalam van tadi. So, tempat dia, restoran, tempat kitchen dia kat sini, makan dia dekat sana. Sekarang kita berada di restoran kampung kat sini. Tapi tak tahu nama tempat dia apa. Kita nak berhenti makan tengah hari di sini. So, boleh tengok kawasan dia. Ada banyak-banyak tempat duduk untuk makan. Situ. Sekarang tengah air pasang. Itu air agak tinggi. Dia tengok ke arah sana. Menu untuk dimakan sekejap. Ada keraba mango, tom yum, kita ni dah faham kata yang putih je. Kita tak ambil tom yum. So sekarang mereka semua sedang memang agak kelaparan. Kita tengok muka masing-masing. Lauk tak sampai habis lagi, dah semua kalut dah nak makan. So, sekarang kita berada di Klong Hei Market. Tapi kejap saya tak larat nak jalan. Sekejap lagi kita pergi jalan-jalan ke area street food yang peniaga-peniaga jual atas bot tu. Tengok apa menu menarik kat sana. Tapi sebelum ni saya dah pernah main sini last 2019. So hari ni kita main bawa anak-anak buah saya yang tak pernah main ni. So sekejap lagi kita pergi jalan-jalan sana, okey? Okay, welcome back. So sekarang kita berada di Asian Night Market Hainan. Malam ni kita nak jalan-jalan je, cuci mata. Kalau ada benda yang menarik kita shopping. Tak ada benda yang menarik kita pergi makan-makan. Sebab kat sini dia banyak macam snacking, makanan street food. Apa lagi? Biasanya macam pancake, tom yum, benda yang common lah kat sini. Tu sampai. Lagi kita pergi jalan-jalan. So, jom.
pagi ni mai sarapan dekat Roti di Forest area Pekan Hak Nyai. Semalam kita pergi jalan-jalan dekat Leader Garden. Letih gila, bangun pagi lambat. Bangun-bangun macam biasalah, gelap. So, mari kita masuk tengok menu apa yang kita akan makan lagi. Semua muka-muka lapar. Weh, you punya ke? Weh, you punya. Hello. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Campot Camp Bar. Budak-budak ni pun nak tengok gajah, nak naik gajah, tapi bajet kita dah habis. Cash tak cukup, duit tak ada nak buat keluar. Jadi kita akan pusing tengok ada gajah ke, ada monyet ke kat sana. Dan kita tengoklah apa lagi binatang yang menarik. Tapi tadi kita pergi shopping 3 tempat tau. Makanan ringan, kawasan tempat jual beg-beg lagi. Kacang-kacang. Kan satu lagi tu yang pakaian-pakaian. Tadi 3 tempat dia tak sempat nak bervlog dan tunjuk tempat kat mana. Tapi nanti kalau ada gambar kita akan selitkan, okey. So jom kita pusing-pusing dulu dalam ni. Mak balik. So kat sana ada gajah tengah mandi ya. Ai nak rosak aiskrim. So yang gajah tu ya apa? Lancung tu. Mati lempuk tu ah. Kak bagi 2,000 setengah. Seorang. Seorang.